Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Abang Tahyudin kita. Ya saya. Siap bang Siap alhamdulillah. Allah bagi sihat. Masya-Allah. Sihat Alright. Allah akbar. Sini ada jual apa? Okey, hari ni saya ada 4 lauk je bang. Okey. Okey, saya ada 2 jenis ayam. Ayam belado, ayam kicap. Alright. Lepas tu saya ada 2 jenis bilis. Okey. Bilis petai, bilis tempe. Okey, ini nasi dia bang. Kita dah bungkus siap macam nasi lemak, tapi nasi putih. Nasi putih. InsyaAllah. Boleh bagi saya satu ayam, satu bilis. Okey, awak nak yang mana? Okey, bilis tu petai ke tempe? Petai bang. Okey, petai. Okey, ayam tu pedas ke tak pedas? Pedas bang. Okey, ayam belado. Kita lain pedas bang. Alright. Ayam belado satu dengan bilis petai satu, betul? Betul bang. Alright. Okey. Satu apa bang? Satu RM5 je. RM5 je. Masya-Allah. Niaga kat mana bang selalu bang? Okey, saya ada warung Aha. dekat Masjid Tengku Kelana Jaya. Okey. Itu buka hari-hari pukul 1 tengah hari sampai 10 malam. Okey. Malam saya buka bonet. Merata-rata. Kalau macam Merata-rata. dekat Shah Alam ni, Aha. Jumaat dengan Sabtu. Jumaat Sabtu je. Hari lain? Hari lain, hari Selasa saya dekat Taman Queen. Okey. Hari Rabu dekat Ampang. Hari Khamis dekat Setiawangsa. Alright. Lepas tu ada satu hari tu, kadang-kadang saya jalan-jalan kat Ceras. Okey, apa-apa kena follow lah. Follow. TikTok. Yes, Betul, betul. Alright. Jap, nak sudu tak? Nak bang? Boleh bang. Nasi dia bang Hari-hari lain berbeza ke macam mana? Okey, yang fix ayam belado bilis petai tetap akan ada. Okey. Yang lain tu kita rotik-rotik. Alright. Selain daripada tu yang kita rotik, kita ada kupang cili hijau, Uish. kerang tempe cili padi. Masya-Allah. InsyaAllah. Ya bang Okey, ni Alright. 10. 10 saja. Satu RM5. Betul. Alright. Terima kasih bang Baik sama. Alright.